Okey, macam yang kita janjikan hari tu. So hari ni kita akan share lah specialty My Rasa Nyonya and juga apa yang customer selalu ada. So kat sini kita ada a few rice set. Okay, and then also paiti. So saya nak tunjuk yang ni kita punya rice set yang ada daging saja. Okay, ini satu daging dengan satu acar, keropok dan nasi lah. Macam ni is 1390. Yang ni kita panggil ayam cili garam. So dia lebih kurang macam sambal kering masakan Melayu je. Cuma beza dia orang Nyonya ni dia masak pakai, dia ada letak buah keras. And rasa dia ada berbeza sikit lah. Dan dia ada 3 level. So kalau tak makan pedas boleh ambil pedas manja. Yang biasa ada juga and pedas kau. Yang kalau suka makan pedas, inilah masakan dia. Kalau tak suka ayam, kita ada juga ikan, iaitu ikan tercaru. Okay, next kita ada ayam pongteh. Okay, ayam pongteh ni macam saya cakap, masakan Nyonya ni kan lebih kurang macam masakan Melayu. Tapi ini tak wujud dalam masakan Melayu. Ayam putih ni buat pada tauco. Okay, tauco tu soya yang dah diperam lah. Okay, dia ada juga letak kicap. And then kita masak dengan bawang yang kita dah blend. And then kita masak lama sampai ayam ni lembut dengan kentang lembut lah. So dia pekat, memang agak savory. So kalau tak pernah makan lagi masakan Nyonya, this is something yang you kena datang try. Benda pertama you kena cuba ni macam pride orang Nyonya lah, ayam pongteh ni. And then bendi kukus lah, sambal belacan semua kita buat sendiri. It is quite simple tapi dia ada kick dia kan. So macam ni, satu daging, satu sayur is 1790. Acar dengan keropok ni apa-apa rice set pun memang dapat lah. Okay, next kita ada udang lemak nenas. As you can see, udang kita agak-agak besar juga. Terus ada nenas and pekat. Dia pedas, ada rasa pedas-pedas, ada rasa lemak daripada santan tu. Ada customer kita yang 10 kali datang, 10 kali juga dah order udang lemak nenas ni. And then ini kita punya telur and tofu masak rempah. Okay, telur dengan tahu ni kita masak, letak dalam kuah yang masak dengan kulit kayu manis, kicap manis, and then kita boil dia dalam masa yang lama lah, dalam sejam lebih macam tu. Baru kalau you boleh tengok telur ni pun dah jadi hitam, dia dah serap semua perisa-perisa daripada kuah rempah kita ni. Okay, macam ni pun tetap 1790. Lepas tu kalau you nak tambah air untuk set, kita ada bagi option barley, cincang atau teh O. Tambah air ni tambah RM2 je. You nak panas, you nak ais pun boleh. Tapi kalau you tak nak, kita ada air lain macam kedondok asam boy, Brazilian lemonade. Okay, lepas tu another one, yang ni memang ramai orang order. Okay, orang Nyonya masak juga benda ni. Kalau tak tahu, is paiti. So paiti kita macam ni baru RM7.50. So banyak customer kita order, atau kadang-kadang datang makan tengah hari atau makan petang hanya makan paiti ni je, RM7.50. So ni you letak sendiri and makan, boleh kongsi 2-3 orang. Kalau tak cukup boleh tambah dia punya shell, sebab kita memang bagi dia punya inti ni banyak. Okay, so untuk semua ni, untuk macam ini paiti dan ini kita punya rice set atau set nasi Nyonya berlauk. Untuk lauk ni yang you boleh mix and match ni, ada 23 jenis lauk yang you boleh datang cuba. Dan tiap-tiap hari tukar-tukar pun mungkin tak dapat combination yang sama yang you order daripada minggu lepas lagi. So come on over My Rasa Nyonya dekat Equine Park. Boleh Waze and atau Google kat mana kita buka daripada 11.30 sampai 10 malam. Daripada Selasa hingga Ahad, tertutup hari Isnin je. Boleh datang and cuba kita punya masakan Nyonya. Okay.